Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Ana Balkis selaku hos anda bagi episod kali ini. Selamat datang ke podcast Keris TV. Pada episod ke-8 ini, kita membincangkan tentang penghasilan video AI iaitu bagaimana teknologi kecerdasan buatan membantu menghasilkan karya yang kreatif dan memberi impak dalam pelbagai pertandingan. Sebelum kita memulakan sesi perkongsian, saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah kepada tetamu kita pada hari ini, termasuk saya selaku editor di atas kejayaan meraih tempat keempat dalam pertandingan video kembara budaya peringkat negeri Terengganu, anjuran Perbadanan Perpustakaan Awam Terengganu. Semoga kejayaan ini menjadi pemangkin untuk terus berkarya dan mencapai lebih banyak kejayaan pada masa hadapan. Bagi mengetahui dengan lebih lanjut tentang pengalaman mereka, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan podcast kita pada hari ini. Baiklah, boleh memperkenalkan diri? Nama saya Nur Atika Izzati binti Rosman dari kelas 4 Asalam selaku wartawan. Saya Nurul Aina binti Azmi dari kelas 4 Asalam selaku pengarah dalam video ni. Baiklah, ceritakan sedikit tentang pertandingan yang anda sertai. Kita orang dapat tawaran dari Perbadanan Perpustakaan Awam tentang video kembara kreatif. Kita orang sertai video tu sebab bertemakan menyulam warisan merakam peradaban. Kita orang ambil kita orang cari semua tentang warisan, tapi kita orang pilih kuih tradisional kan. Ambil yang dekat dengan Kapuk. dekat dengan kampung. Lepas tu bila tengok kat TikTok pun macam ramai orang Review. viral lah kedai akok ni. lepas tu cara pembuatan kuih dekat kedai tu sangat unik sebab dia mengekalkan kaedah tradisional. Jadi sangat sesuai untuk tema yang kita dapat tu. Jadi kita memang decide untuk pilih kedai tu. Sebagai pengarah, bagaimana jalan cerita, permulaan jalan cerita itu? Sebabkan kita orang pilih kedai kuih tradisional, kita orang buat storyboard dulu. And dalam syarat yang diorang bagi tu, boleh buat 20% boleh buat masukkan video AI. Jadi kita orang membuat video AI. Menggunakan AI, kita guna apps, nama dia adalah AI Flow. Masa mula tu kita pergi dulu kat kedai tu, kita tengok dulu. Lepas tu kita tanya dia kita tanya owner kedai tu tentang sejarah kedai kuih asap kelong tu. Lepas tu kita create video AI menggunakan idea yang kita dapat. Kan kita kan tanya macam mana sejarah tentang kedai tu. Ya kan khabar tentang mak saudara Jadi mak saudara dok buat dah dok jaga dah kedai tu. Kita menggunakan AI daripada jalan cerita oleh Kak Nozi, iaitu selaku owner kedai tu, untuk menggunakan AI daripada kecil. Macam sebelum dia mengusahakan kuih asap kelong tu. Kayaknya 20 tahun yang lalu lah. Video AI yang kita buat tu tentang cerita Kak Nozi. Sebab Kak Nozi cakap masa mula-mula dia kecil, dia selalu tengok mak saudara dia bakar kuih akok. Jadi dia tercetus inspirasi untuk jual kuih akok tu. Lepas tu kita pun kita create lah situasi tu menggunakan AI. Boleh kongsikan sedikit pengalaman sepanjang menghasilkan video itu? Pengalaman saya sepanjang menghasilkan video tu, saya dapat belajar cara membuat akok secara tradisional. Sebab kedai akok tu masih kekalkan kaedah tradisional dengan menggunakan kayu api. Dia bakar menggunakan kayu api. Sebab biasanya kan kalau pergi kat kedai kita makan je kuih akok.
Dok dapat tengok cara you buat. Tapi bila kita pergi kedai kuih asam Kelon ni, kita mari awal-awal, lepas tu kita tengok cara you tuang adunan, cara you buat adunan tu. Pengalaman saya jarang pergi kat tempat-tempat asak gitu. Tapi sebabkan untuk buat video ni, saya jadi kena pergi and saya macam dapat experience lah untuk kedai tu. Sebab saya tak pernah dapat. Gitu. Dia pernah tengok. Pernah mata. tengok. Itulah. Ingat resipi. Ingat resipi Kak Nozi bagi. Tak silap saya cakap Dia beras dia kena buat rendam. semalam. Kena rendam semalam. Beras yang akan rendam semalaman. Lepas tu meseng. Debu ikan. Ikan pun meseng. Lepas tu debu beras tu Kita wak jadi adunan. kita bila nak buat jadi adunan tu tambahlah telur, gula, Batang. Okay. Sebagai pengarah, apakah cabaran yang paling diingati semasa menyiapkan video tersebut? Cabaran yang paling diingati adalah sebabkan saya di Kelantan Padat, saya jadual Kelantan Bahar sangat padat. Lajur. Jadi cabarannya kedai tu pun buka 3-4 hari seminggu. Jadi kita orang macam kena pilih tarikh yang Kena pilih. betul-betul. Yang betul-betul free, yang tak ada kelas tambahan. And macam banyaklah cabaran je. Pada pendapat anda, apakah kelebihan menggunakan AI dalam penghasilan video? Bagi saya, kelebihan menggunakan AI dalam penghasilan video sangat banyak sebab dia juga boleh bagi video yang sangat cantik, dapat video yang comel. Tapi Kita tahu dah makan lebih. tapi banyak cabaran. Apakah perkara paling bermakna yang anda pelajari daripada pertandingan ini? Saingan antara sekolah-sekolah. Lepas tu Persaingan yang ramai, yang banyak. daripada 30 penyertaan, kami tempat keempat. Jadi Karya paling bermakna lah sebab macam susah lah untuk dapat tempat keempat dalam 30 lebih penyertaan. Sebab sekolah lain pun hebat-hebat lah ke. Bila tengok video, sekolah lain buat memang comel lah. Cara edit semua tu. Memang sengit. Sengit. Sebagai soalan terakhir, apakah harapan anda selepas kejayaan ini? Adakah terdapat perancangan atau projek baharu yang sedang diusahakan? Harapan saya selepas kejayaan ini, saya harap ramai lagi yang akan masuk atau menyertai pertandingan macam ni. Sebab pertandingan macam ni best sangat. Sekarang kami dalam proses Membuat. membuat video TV PSS yang baru bertajuk Kerusi Kosong. Allah, kami berharap kali ini juga mendapat kejayaan serta memberi impak yang positif kepada penonton. Kami juga berharap dapat terus menghasilkan karya yang lebih kreatif dan berkualiti pada masa akan datang. Sebelum join pertandingan ni, ada tak masuk macam pertandingan dekat sekolah-sekolah gitu? Kalau Ada baru ni masa first kita orang buat video, masa sekolah anjurkan video pertandingan masa raya, yang Ramadan tu. bulan AI. AI yang Ramadan tu. Kebat Ramadan. Kebat digital tapi menggunakan AI. Tu first time kita orang Buat AI. buat video. And dari situlah kita orang macam minat dengan AI tu. Lepas tu masuk yang Video. raya tu, yang raya tu. lepas tu video bully, lepas tu yang ni lepas tu masuk video Video bully yang- kami memperolehi nombor 1 lah Johan. Terima kasih diucapkan kepada tetamu kita atas perkongsian yang sangat menarik dan penuh inspirasi pada hari ini. Semoga perkongsian ini dapat memberi semangat kepada semua pelajar untuk terus berani berkarya mengembangkan idea kreatif teknologi AI secara beretika dan bertanggungjawab.
Saya, Ana Balkis, selaku hos anda mengucapkan terima kasih kerana bersama kami di Podcast Keris TV. Jumpa lagi dan dalam episod yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.